Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farah Nadia binti Hasbi, pemegang kad matrik P202311066162. Saya daripada kelas A, HNS, Agama dan Masyarakat. Okey, hari ini saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana Religion Market Model RMM oleh Robert Barro diaplikasikan dalam konteks Malaysia. RMM melihat agama sebagai satu ruang sosial yang berfungsi sebagai pasaran di mana wujud pilihan, permintaan dan tindak balas masyarakat. Walaupun agama bukan produk, model ini membantu kita memahami bagaimana institusi agama bergerak mengikut keperluan penganut. Di Malaysia, konsep ini dapat dilihat melalui kepelbagaian agama seperti Islam, Buddha, Kristian, Hindu dan lain-lain. Setiap agama menawarkan nilai identiti serta aktiviti komuniti tersendiri. Masyarakat pula bertindak memilih dan menyertai berdasarkan keperluan rohani mereka selari dengan idea religion market model mengenai pilihan dalam pasaran agama. Seterusnya, wujud persaingan sihat melalui program kebajikan, pendidikan agama dan aktiviti komuniti. Walaupun bukan bersaing secara komersial, setiap institusi agama berusaha kekal relevan dan memberi manfaat kepada masyarakat seperti yang digariskan dalam konsep religion market model. Selain itu, peranan kerajaan dalam mengurus Islam melalui JAKIM dan Majlis Agama Negeri serta kebebasan agama lain mengurus institusi masing-masing menunjukkan gabungan antara regulasi dan kebebasan dalam pasaran agama Malaysia. Kesimpulannya, market model menjelaskan bahawa perkembangan agama di Malaysia bergerak secara dinamik dipengaruhi oleh pilihan masyarakat dan usaha institusi agama memenuhi keperluan rohani serta sosial. Sekian, terima kasih daripada saya.